Siapa yang baca surah Ad-Dukhan, maka pada pagi esoknya akan meminta ampun kepadanya 70,000 orang malaikat. Allah Rabbi. Kata ulama, sama kali pun dia mati pada esok pagi. Lepas baca surah Ad-Dukhan, tidur mati. Esokkannya mayatnya diampun oleh 70,000 malaikat. Mana setiap seorang malaikat kata, ya Allah, ampunkanlah si fulan. Doa orang yang dok makan haram ni mustajab. Malaikat makan haram tau. Dok makan, dok buat dosa, dok apa. Nah, maka diperkenankan oleh Allah. Tak usah 70,000 seorang dah tolong minta ampun ke kita. Untung tak? Untung seorang je malaikat. Nak? Seorang je malaikat tolong kata, ya Allah, ampunkan si fulan. Maka diampunkan oleh Allah. Apatah lagi 70,000 malaikat. Yang bersih, yang maksum, yang tak kerja dosa, yang tak makan halal haram. Tak makan apakah lagi yang haram. 70,000 tolong minta ampun pada pagi esok. Baca malam ni, Nabi kata fi lailatin, pada waktu malam. Esoknya maka tu malaikat tolong minta ampun seramai 70,000 orang. Kemudian ada orang yang bertanya, kalau dibaca pada waktu siang, maka ulama menjawab, bukan hadis tapi mafhum daripada hadis, maka pada malamnya 70,000 malaikat pula tolong minta ampun. Kalau kita rasa kita banyak dosa, maka banyakkanlah cari kelebihan-kelebihan yang menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah.